Baik, Assalamualaikum. Jadi ni cikgu nak explain very detail apa yang akan kamu dapat once kamu join kelas cikgu. Okay, so kamu tengok dekat situ package kelas cikgu kita ada 3, Mathflix, VIP dan Ultimate. Kamu dah tahu kan? Student D ke bawah Ultimate, Student C ke bawah VIP, Student B ke bawah Mathflix. Okay, tu package kelas. Jadi cikgu nak tunjuk sampel untuk Ultimate. Ready Untuk Ultimate, so ini Ultimate Form 5. Okay, kalau kamu masuk dalam grup ni, kamu akan terus dapat layout yang macam ni. And then contoh kamu nak tengok bab 1 bahan episod 1, tekan je episod 1, dia akan bawa kamu ke sini. Okay, so kamu akan dapat mind map, kan? Kamu akan dapat mind map, kamu akan dapat example, and then kamu akan dapat rakaman. Rakaman pun kamu akan dapat. So boleh belajar dekat handphone saja ataupun any gadget yang kamu ada. Okay, so ni kita boleh fast forward, tengok sikit. So macam ni lah setup kelas cikgu. So boleh full screen. Okay, boleh full screen. Right? So macam tu lah. Boleh full screen. Okay. So, dan juga quality kelas memang cikgu dah set kepada maksimum. Kamu tengok dekat situ, kamu boleh set kepada 1080 60 frame per second. Pun boleh So memang sharp, tak pecah. Okay. So, selain daripada tu, kamu juga boleh bertanya soalan. Boleh bertanya soalan. Okay, boleh bertanya soalan. Contoh kamu nak tanya apa-apa, boleh tanya. Kalau kamu nak hantar gambar soalan pun boleh. Ini contoh ada Mirul, dia tanya soalan. Mirul ni kan. Ni macam mana nak buat cikgu? Dia bagi cikgu soalan and then cikgu terus bagi solution. Itu package Ultimate. And then VIP. Ini contoh Form 5. Dia tak dapatlah kelas strategi menjawab. Dia dapat kelas konsep saja. Still dapat Q&A juga, boleh bertanya soalan. Dan last sekali Mathflix. Mathflix tak dapat nak bertanya soalan, tapi dia dapat bahan rakaman saja. Sama je macam tadi. Dapat mind map, dapat example. Right? So itu sebenarnya layout ataupun features kelas yang kamu akan dapat waktu kelas cikgu. Dan kita ada 3 phase, kelas konsep, kelas strategi menjawab dengan kelas ulang kajian express. Sekarang ni kita tengah phase yang pertama, kelas konsep, dapat mind map, example. Kelas strategi menjawab kita buat apa? Kita akan buat exercises saja. Nampak tak dekat sini? Ni. Kelas strategi menjawab, kita buat exercises saja. Ni semua latihan. Okay? Latihan saja. Dan kita akan buat kelas ulang kajian express 3 bulan sebelum exam. Okay? So cikgu harap kamu clear daripada package tadi, and then apa yang akan kamu dapat secara live cikgu dah share tadi. Okay? Alright. So kita jumpa nanti waktu kelas.